Hello, welcome back. Okay, hari ni Jasmine kita celebrate Hari Guru di Rabu. Kita tanya, apakah jasa guru yang paling diingati sampai sekarang? Kita mula dengan daripada Puan Az. Okey, sebenarnya Hari Guru ni apa yang saya paling ingat adalah ketika darjah 5 di mana cikgu saya mewajibkan kami menghafaz sifir. Bagaimana cikgu tu nak tarik budak kampung, naik basikal kena bawa bekal nasi dengan lauk kicap. Jadi pergi sana memang cikgu betul-betul bantu kita lah masa kelas tambahan tu. Kami tak ada nak pergi tuition. Saya nak dedikasikan kepada ibu saya sendiri, iaitu Syahidah binti Muhammad, ibu saya, dan juga merangkap guru bahasa Melayu saya, guru teater saya yang mengangkat saya sehingga saya menjadi seorang Asma Diana sehingga kini. Bagi saya ada, walaupun seorang guru tu dia nampak garang apa, tapi itulah menjadikan saya sekarang. Okey, Cikgu beri saya semangat. Setiap hari saya suka. alhamdulillah sehingga menjadikan dia seorang guru pada hari ini. Guru ni kalau dia dia mengajar surah Al-Fatihah lah konon kan, memang budak akan ingat sepanjang semai hayat dia. Itu mendidik dan menjadikan anak-anak kita menjadi seorang insan yang berguna untuk negara, untuk masa depan dan juga untuk negara. Itu yang paling utama. Cikgu ni hebat. Dia kadang-kadang dia ketepikan keluarga untuk orang lain. Terima kasih cikgu. Guru sebenarnya adalah pelakon yang hebat. Guru boleh berubah watak mengikut situasi. Tanpa guru, siapalah kita? Selamat Hari Guru, kebitaraan guru. Dia garang tapi dia tak pernah give up. Walaupun anak boleh buat apa kat dia, dia tak pernah give up. Ingati. Kenalkan ABC. Ajar mengira. Raja mengira. Kaina. Anak saya pandai sains. Ajar good morning, good afternoon. Semuanya the basic. Cikgu Kak Min berjaya menjadikan Kak Min sebagai guru sehingga ke hari ini. Kalau dia tak rotan akak masa matematik tahun 4, masa tu dengan 2 batang pembaris, akak takkan jadi yang sampai sekarang. Kami mengucapkan Selamat Hari Guru. Guru Bitara. Hari Negara. Wow.